5 sebab kenapa ibu ayah perlu tukarkan duit raya anak kepada emas. Sebab yang kelima tu paling sentimental. Yang pertama, supaya ibu ayah tak keliru, duit raya anak-anak bercampur. Setiap seorang anak bukakan satu akaun simpanan emas masing-masing. Yang kedua, simpanan anak-anak mudah untuk diurus dan tak perlukan wasiat kerana dah ada akaun masing-masing. Yang ketiga, kenaikan dalam tempoh jangka panjang mencecah 702.01% dalam tempoh 20 tahun. Jadi disebabkan itu, yang keempat, dapatlah elakkan simpanan untuk 20 tahun dimakan inflasi. Yang kelima yang paling sentimental tadi, supaya anak-anak berterima kasih dengan ibu ayah sebab tak perlu bayar duit pinjaman setelah tamat belajar. Boleh berbakti kepada ibu bapa. Simpan emas untuk dana pendidikan anak-anak hari ini bukan saja memudahkan urusan mereka di kemudian hari, tapi juga memudahkan urusan ibu bapa di kemudian hari. Nak daftar akaun anak secara percuma hari ini, boleh klik link bio. Saya bantu tempat sebaiknya, insya-Allah. Simpan emas untuk masa depan yang lebih cerah.